dah pening aku ada laki itu. Makan mak tegur ni kena. Iya. Ada duit masuk. Ya mak. Ah iya iya. Dah konyo anakku jangan kebayang lemak anak mau gini. Kau tu kita ada aku. Nasi. Habis. Ya aku tak terti omongnya apa. Siapa di dalam? Cepat oi, aku tak tahan lagi. Aku Runi, nak apa kamu berdua tuh? Runi coba Runi. Aku nak terkemai. Nah lajulah. Mak, menurut kamu mana lah Tira tuh apa kita merabakan baik mak? Dah kau tulis nak murabak tu nak sebab iko. Lama sebab itu lah besar. Jadi mak, kalau Tira tuh tak dimerhabakan, laju tak habis lagi duit iko mak. Sudah lalis kau awak buntu lanu ular kau keluarga roh itu. Ini kau ni mata tu dipakai berjalan kan Oh mak, tak aku pakai motor lama nomor tadi nih. Itulah kau ni dasar hobi manta. Apa kau tadi tak nomor je mo? Dah mak, tak siang, tak malam, tak petang kamu kah? Ngoceh terus dengan aku kah? Tak kenyang, makan nasi kenyang. Tak baca tak marah. Kau kepecak masih kecil cara Runi. Ngerepet mulai kali. Berdua ngerepet terus. Reni, kemana pula Reni? Ya Allah, berjalan kemana hari-hari tak balik-balik? Nak nyuruh aku tuh lah bermasak. Aku kena penan dari pagi tadi masa piring nyabun kau berjalan tuh lah. Baliklah. Yuk kita temenin budak itu lagi. Izam, Raja ngomong siapa? Ngomong dengan kau lah. Jen, aman aku ngomong, kau tak kau dengarin? Oh, suara tak bagus Raja. Oh, memangnya Raja bernyanyi? Aku tak ada bernyanyi, aku berjoget. Hei, yang apa mak kamu cecoy ke nih? Dari tadi merepet singonya tak berhenti-henti. Hai Rani, ngapa aku tak berbicara dengan kau iko? Kau sampai pecah gadis baik, tak ada nak meroni rumah, berjalan tu lah. Awak lah ada laki, mentang-mentang laki berjalan kau. Awas mau laki mau balik kau ngomong ke galo. Doh mak kamu kah bececo pecah sepor singonya tak berhenti-henti singonya. Pening pula aku dengarnya. Wajar baik, itu memang tugas orang tua. Nak merurui anak, nak masak anak, nak merurui cucung. Ah kamu ika. Oh, jadi kamu dua beranak ikan nih, nak macali aku lah tua iko, tak kena, do nak macalkan aku iko nih. Kau iko nih nah, Roro nih, gawe banyak tuh. Dah mak dah, dengar kamu bececoy kok, barang nak keme aku kok dah tinggal kamu aja dah. Oh, budak seko itu dasar kurang ngajar nih, anak durhaka gawe. Oh, mak iko durhaka. Wah dah, mending aku. Mak, aku tak nyangko mak doa Tira itu mujarab. Laju aku tak lagi gagap mak. Alhamdulillah nian mak. Iya lihat tak kusangka Fira tu pacak ngilang ke pekak gua. Kusangka orang lain pekak tu ya. Tapi mak, Tira tu kamu pecak terlengkap itu berdoa tu. Kita bayar pecak bergesah. Orang lain masih aku ni gagap. Umat ni masih juga pekak. Ya li kalau itu Tira kita suruh berdoa lagi. Kemana yuk Nisa? Kancu kamu jantan kemari. Ma Eca, aku ngomong ke kau di rumahmu masih kecil lah belinjangan. Budak itu tuh kak dari kampung sebelah. Tak ngajak main. Cai. Diam. Ma ada Eca? Gimana cewek kemari? Raja, ngapa kita nak ngari betina? Aku tak ada nak jadi betina. Oke. Kita bukan nak jadi betina, nak main baik. Raja, ngomong dari tadi nih. Ayo, kita berjalan. Nih,
Kau ke mana tempat nak nomor? Oh, dah. Bak mana aku tak ngirim ke kamu, Mak? Duit tadi nak ambil calo, kamu ambil pula. Selalu punya kau ambil, selalu punya kau ambil. Tak naruh benar duit macam. Mak, Rani, ngapa pula kau iko ni? Ngintip. Ini apa diintip ni gerangan? mak, aku nak berasan duit mak. 5 pia be mak. Aku nak beli es mak. Duh, kau iko Rani, nak minta duit pula dia aku. Segala gawe di rumah laku gala, masak laku kau aku nak ngabisi duit bae. Nih kamu mak dari tadi bececok terus kamu Kau tinggal ke pulau kaki kamu. Kau nak kemana Rani nak ninggalkan aku? Oh, tak ada duk siko. Iko mak ada duit nah. Siko cepat. Oh, makku sayang, makku elok. Oh, elok dengan rumahku itu. Mana duitnya mak? Pa, yuk kita main kaki, kita main ke lebak. Tidak, aku takut. Main di lebak, kaki ada pacat. Zaman kau nak adu ayam di tempat kondangan. Asal di lebak tuh ada tulah pacat. Lisaku kok, rasa nak mencari seseran, rasa nak nguruk penduduk di siko wah. Oi mak, aku nih tak jadi membaca kamu tuh nak ngurut penduduk di sini tuh. Aku lah dua anak, siapa tahu anakku tuh mau rezeki. Oi Lis, kau terus segitu nak dicari, mau tak cari ke mana nak datang dia. Sudah mak, man itu kita cari mak ya, siapa tahu dia munyi di mana mak ya. Dah ngapu lo mak nyecone aku kan nih, tak siang tak malam sih kalau aku kan bebalan pulau gini. Lewat. Nih, budak orang Ligon, anak siapa nih? Dia elok-elok nih. Numpang lewat numpang lewat Oh, bukan bibi, kanca kita. Oi, kamu budak mana? Kami budak kampung sebelah. Oi, kita main anak-anak baik. Oi, kita masih kecil. Aduh. Oi, kita tak jadi mainnya itu mainnya lain baik. Oi, kamu kurang ajar nih, kamu kok omongi ke mak kami. Omong hilah. Oh, kamu Rani, tahu tak do? Aku dia cuma ada anak saya kok kau iko lah. Jadi kau tuh jangan banyak tingkah. Mentang-mentang tak ada laki banyak tingkah dengan umak iko. Iya mak aku nih bukan mak nak kamu kesal mak. Aku nih cuman suntuk be mak, laki tak naruh ke di mak. Maaf aku mak Maaf mak Iya, mbak itu kau aku maafkan nak berarti kau tuh sayang nian dengan aku. Tapi jangan nak ngulangi lagi. Iya mak, tapi Sariko aku udah minta duit mak Sariko baik mak Oh Rani, kau baru udah minta maaf dengan aku. Iko ada banyak kendak pula dengan umak iko. Dah mak, ala kapelekit pula kamu iko. Abuji kamu anakku seko iko lah, jadilah pula. Kau kurang ajar nih anak rumah. Tolong. Ya nak, kau tak jadi aku nguruk, minta bagi kita diurang. Ayo mak tak maju mak nak minta diurang. Baik aku mencari Mbak Tira baik. Jadi mak mana mak kendak kamu tuh mak? Aku nak nabok kau. Aduh, kamu tak sayangnya mak dengan aku itu mak. Lantak kau. Bilang mak jadi mak kenapa? Jam. Raja ngomong dengan siapa? Biasa jam dulu, lihat itu dulu. Lihat siapa? Raja. Raja dulu, Raja. Ada raja dulu baru mulai. Lihat dulu. 1, 2, 3. Jam raja ngomong siapa? Kami tahu. Dan aman tahu. Aman aku ngomong tak kau dengerin. Sekali lagi, aman. Mak Eja ngomong ke kau di emakmu. Kecil apinya. Kemana Yunisa kancu kamu kemari? Jantan kamu kemari. 1, 2, 3. Oh Yuni.
Balukan narukan jelesu Sorangan payung jauh desa Ya Allah, sampun kamu nak mendapat.